Assalamualaikum guys, jumpa kita lagi dalam channel Luqman Rahman guys. Okay guys, hari ni guys kita hiking lagi guys. Jadi aku hiking hari ni dengan anak-anak aku semua. Ni aku hiking dengan cucu aku, dia bawa kali ni baby Bumpi. Kita nak hiking balik Bukit Cenanau guys. Baru ni kau masuk video hiking ke Bukit Cenanau. Ni saja guys, hiking selesai. Okay, hari Sabtu ni kita ada trip. Trip untuk Sabtu ni, Ahad ni, jambatan pertama ke jambatan kedua ikut ya. Okey, jom kita hiking guys macam biasa. Jom kita ikut trail Wild Boar Trail guys. Kita masuk ke Kebun Gate. Mari gosok kat sini tu shortcut kena cepat, fantas. Sekali ni aku nak belanja view drone gambar lagi sekali kat atas. Kalau sampai InsyaAllah boleh kita try sebelum bukit sebelah. Kalau kita sampai, kita akan belanja view drone guys. View memang view dia macam mahal, memang cantik guys. View ni itu aku simpan tongkat dengan anak aku kat sini. Aku nak ambil tongkat tu balik. Tongkat tu masih ada di sini. Nak ambil satu kayu ni. Ni jidannya. Ni Omer. Sat, jidan boleh cari Sat. Tongkat balik. Jumpa simpan dengan Omera. Guys. Okay, kita akan pecah jalan nak masuk jalan biasa guys. Kita terus daripada ambil kiri kan. Okay guys, kami berhenti makan dulu. Tadi kita tak ada makan. Umi nak makan kau? Nak buka? Nak makan dulu sikit. Buka roti ni Sat. Bagi roti Umi, saya ikut balik roti ada balik dah. Dia dah buka banyak. Kita makan roti ban je dah. Syarat. Jangan dekat abang mesti ambil tak? Ambil. Okay guys, kita dah start mendaki dah. Cepat ni. Okay. Lupa nak buka ni trail mood supaya aku tak mau terlepas jalan tu kadang-kadang ya. Rehat sekejap untuk ambil tenaga. Guna DJI Neo ni memang fungsi function follow mood tu. Memang dia punya sensor tu, optical sensor, memang berkesan betul. Dia boleh elak daripada pokok-pokok dan ranting-ranting guys. Masa ni dia ikut dengan begitu lancar sekali.
Okay guys, kita lihat ni. Budak ni okey, steady. Tengok baby ni. Okey, buat dah. Masuk dalam. Seorang tu terlepas depan lah guys. Kita 3 lagi rehat dengan ini. Tengok suasana hutan dia. Dia mini feel. Okay guys, kita berhenti ketika tadi dan sekarang kita teruskan perjalanan balik. Teruskan, terus. Kan? Sungai ni malah ada. Sungai ni sungai air, anak sungai ya. Ambil buka Sungai ni, ikut dia. Okay. Kita go on. Mari, orang mari. Nak mari. Ada nak mari ya? Ya. Dia tak ada mandi, tak ada ni. Go, come on. Dia memang kat dekat. Memanglah momennya dia. Bye. Bye. Saya hantar drone kat dia. Umi, go Umi. Come on. Cepat. Aduh, macam mana kita ubah jalan lain sikit guys. Tak. What? Tak tahu dia boleh redah, tak boleh redah drone ni. Haha. Lihat. Aduh. Pegang bawah je dah kat atas pegang. Front. Follow. 3, 2, 1. Mana sini? Detected. Aircraft will temporarily change follow direction. Obstacle detected. Aircraft will temporarily change follow direction. Obstacle detected. Aircraft will temporarily change follow direction. Siapa? Ni aku guna drone guys. Memang aku nak tengok dia punya. Ni memang agak bagus juga dia punya. Ni aku guna follow mode DJI Neo 2 follow mode. Dia memang Motri babi hutan guys, mak ai. Bukan ada gemuk tanah ni. Ini kita kali saja ni. Kita rehat lama kat sini, tempat yang biasa kita rehat. Kalau tengok map ni, tengok simpang 4 ni. Hari tu kita masuk ke belah sana, daripada sana. Yang ni kita masuk. Dia bagi jadi bagi dia bulat ni, yang bagi kurus macam Fahmi.
Oh, kita tak lalu dekat Wild Boar Trail ke tadi? Sebab Wild Boar Trail tu dia lain. Gebu-gebu. Kita lalu dekat Bukit Cenana saat kita akan Ui, orang tak suka. Bukit Cenana Trail. Dah Itu. pergi keluar tu makcik tu kan. Terbit pipis je. Dia kata comel. Kita akan terus. Okay. Bawa ampun. Okey, kita akan naik atas ni guys. Track ni. Aduh, Naik atas. tak lah. Tadi kita masuk jalan sini. Dah, jom. Sebelum ni kita masuk jalan ni guys. Okey, kita dah rehat. Kita nak go on. Tu nampak botol 100 plus tu. Yang merah tu. Bagi tahu kat orang merah. Tu botol 100 plus. Yang merah suruh bubuh tu. Kita lalu jalan tu dah. Nampak? Still nampak. Tinggian ni agak menegak guys. Boleh je. Bang. Kita duduk Ustaz kan? Bagi tempat teduh. Duduk dulu. Sekejap. Pusing balik. Takut cekenik. Takut cekenik. Alik dah kena. Turun sikit boleh. Oh, tengok view dia guys. Oh, tengok view cantik tu. Susah dapat view-view macam ni. Ni berapa meter dah jalan? 400. Okay, kita ada halangan guys. Pokok kayu, pokok tumbang. Dia kan suka panjat-panjat. Kan dia boleh panjat-panjat turun. Cepat turun. Turun cepat. Aku nak naik tu. Tengok, ni daripada bawah tidur. Tidur baby, tidur letih. Dia lagi haki lagi tinggi daripada pokok dia. Dia semut beribu. Abang dukung jiran lah. Jangan bagi dia. Aku kena selok sikit lagi. Dan naik atas tu. Cepat. Kita nak bagi capai sampai 500 meter ketinggian. Ni kawasan bunyi berulang banyak sarang dia ni. Oh, bunyi dia. Bunyi dia tu. Oh, dalam movie dia bunyi ganas Ni dia dekat atas bunyi tu. Kita tak dengar pun, jarang dengar. Kat bola aquarium. Ya guys, ketinggian kita sekarang 454. Panjat tu, tangga. Macam tangga. Go. Macam tu je. Macam tu tangga. Pandai. Naik macam tu lah. Kita sampai ke persimpangan yang untuk naik ke trail Bukit Cenana. Naik atas. Naik. Go. Naik atas. Atas. Boleh Dilan? Cepat naik atas. Jangan atas lagi boleh tak? Alhamdulillah. Kita sampai ke puncak Bukit Cenana. Lepas ni semua kira jalan turun je lah. Kita ke puncak dia. Jadi sinilah pemandangan dia guys. Rugi pun nak pendek dia.
Cepat, cepat. Ni habis turun ni. Go, 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 go. Tinggal sebentar ke Rainbow Rock. Jalan nak pergi ke Rainbow Rock belah kiri guys. Ya sikit lah lagi kurang 20 meter tak sampai dah ni jalan dah. Go, go, go. Belanda. Mula buat TikTok ke tu. Takut 15 kamu tu. Tak ada lah selaju tu. Ni hujung je ikut. Ambil gambar view lah. Laju. Laju lah. Selek dah. Ayo, selek. Dah, nampak dah. Nak tembak. Ni view ni. Selek. Tak hujungnya. Balik ke dekut brightness lah. Tak payah. Balik situ dah. Ni. Aduh. Bola. Bola lah. Balik. Cepat, cepat. Obstacle sensing unavailable. Fly with caution. Kata merah. Tapi jangan main sini lagi. Sat, bagi dia pilu. Balik. Balik. Okay, balik. Ini tak sayang kan. Balik cuma Balik lah. Laju maksimum ni. Sport mode. Takut dia hambat. Oh. Laju maksimum. Jom. Okay guys. Kita sampai ni kita nak bertolak balik ya. Okay. Balik rasa. Kuat ni tadi tu. kayu ni. Dekat dulu. Alah, main beg tu balik lah. Balik pegang galah beg tu. Main balik galah beg tu sepenuhnya. Tak apa, Mas. Kakak tunggu jalan. Kakak dekat belakang. Dah tengok dah. Oh, video. Rami, handphone tu rasa better.
Ha, set. Belah kiri ni. Ni belah kiri. What? Kiri betul. Kiri. Tak mak dia pusing kot lain tu. Untuk biar ada jalan lain tu. Kita akan keluar ke belah lain. Di sini ada jalan lain tu. Kiri. Kiri. Ada kanan kiri dah. Dia pergi ke bawah ke arah lain tu. Ini jalan ke dia ada arah ke dia boleh pergi turun ke sana. Tapi nak naik balik buat apa? Satu kerja nak naik balik. Terus kiri tu. Ada jalan go straight. Sini. Kat situ sini, ni atas ni. Yang ni ekstrim ni jaga. Yang ni kena balik depan lu. Apa tu jiran duduk tengah. Dia kata simpan handphone ni. Kau nak bukit pula ni. Dia nak tembus balik jalan yang kita lalu tadi tu. Aduh, nak bukit yang. Jom, boleh standby sini. Cepat. Lepas tu dah straight Tak nak straight lah. Lepas ni hardcore sikit lah. Lepas tu nak bukit tak? Tak turun balik lah. Dia nak bukit sikit lah. Dia nak pergi jalan tu balik. Banyak Dia bukit. Kakak okey? Ya. Standby. Itu pun nak. Turun lah. Nak dah. View hutan ni, orang panggil view hutan kan. Buat tualang. Petualang tu. Ya, jalan. Sini okey lah. Kayaknya wild boar trail. Tapi ada madu yang tak macam buruk. Jangan cepat jalan. Video on the spot tak sama dengan video kita buat elok-elok. Lagi dia punya letih. Dia pergi exercise kaki lagi. Ini bag tu. Tengok juga. Okey, kali bag. Sekarang sampai dekat kawasan apa ni? Lupa kawasan RM30. Dekat stesen Rehat. Ni hoki apa nama dia? Hoki. Apa nama hoki? Okey, kita rehat sebentar. Bersama apa? Bersama Hana. Bukit kecil lah, waistline sikit. Nampak mahal kat tu. Tengok balik baca dah itu. Tengok ni, hari-hari menduki bukit kecut lah, waistline sikit-sikit. Tengok mula-mula tengok dia tak akan chain tak larat. Lepas tu makin lama dia penat teruk sakit. Biasa kan. Lepas tu dia sakit ni. Lepas tu baru dia penat, dia okey sikit. Lepas tu jalan dengan megah je. Dia jalan dekat sekali dah. Dekat dia jalan dengan megah je jaga. Jadi kuat. Ini dia cerita dia. Jangan bawa kami. Dan. Jom. Ni kuat lihat elok. Patah. Ada gym ni. Tutupan. Kami handphone tu tak tepi boleh kata. Tak lagi terbalik dengan anak lagi tu. Simpan dulu dah.
Sampai. Oh, dia pergi dah. Sampai simbangan ke bawah dah guys. Lebih kurang 50 meter lagi nak ke bawah. Sini yang kita. Jauh lah. Jadi kita naik ke sini lah. Kita hiking selesai. Bunyi tu dia kacau. Jom. Dia buat ketak dia kejut kita pula. Okay guys, kita alhamdulillah guys sampai agak kita bawah turun. Kita turun dah sampai lebih kurang pukul 2 lebih juga. Semua berjaya turun. Ya, baby pun berjaya turun tu dapat Johor tu. Okay guys, jangan lupa guys, yang mana baru singgah kat channel aku ni guys, jangan lupa subscribe, share dan komen guys. Minta burung kot. Okay, jumpa lagi guys dalam next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja perkongsian kami kali ini. Daripada pancing, travel, aktiviti keluarga sampailah ke ceramah agama yang bermanfaat. Kalau suka vibe channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan butang loceng tu supaya tak terlepas video terbaru dari kami.